Hari ini saya berada di Nyonya Mansur, sebuah restoran sahabat saya di Nibong, tempat Pulau Pinang. Saja nak share-share pengalaman dan buat konten kat sini macam mana kita sediakan ayam. Biasanya ayam ni kita menggunakan saiz orang siapa-siapa berniaga, kalau boleh jangan melebihi 2 kilo ke atas. So bermaksud dalam 1 kilo 8 sampai 2 kilo adalah yang terbaik dengan harga RM9 ke RM10. Itu harga jualan dia lah. Macam mana kita buat? Ini adalah sebelah, ayam sebelah tadi kita jadikan dapatkan 5 portion. Potong 2. 1 portion, 2 portion. Di sini kita kena dapatkan lagi 3 portion. Jadi kita potong 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi yang ni untuk dapat 5 bahagian dia agak kecil nak bagi. Jadi kita kena jadikan dia 9.5. Tak dapat 10 jadi. Jadi kita ambil kat sini untuk 1 bahagian. Jadi paki dia nanti suku separuh daripada sini nanti ambil yang sebelah lagi. Jadi kat sini ini adalah saiz yang sangat sesuai untuk 1 portion. Jadi macam mana cara buat dia ialah kita belah 2 tau. Kita belah 2. Kat sini ada tulang terpulang, sama ada nak buang atau nak simpan. Tapi saya kata bagilah, bagi nampak besar sikit kan. Kena potong kecil-kecil tau, jangan cepat-cepat sangat. Kalau boleh 1 bahagian ni 5. Ambil timun, kat sini dia pakai Japanese cucumber. Sikit sikit tau. Ada setengah orang kan dia jual nasi ayam ini saja harga dia RM7. Sebelah saja harga dia RM7 ke RM7.5. Jadi kita letak sebelah. Tetapi di Nyonya Mansur kita tak main separuh-separuh, kita bagi terus tau. Sebelah lagi ni kita bagi banyak. Jadi kita letak sebelah sini. Nampak tak? Besar kan? Nampak sangat besar. Jadi kita susun dia cantik, 5 bahagian, 5 slice. Lepas tu kita letak kicap dulu pun boleh. Kemudian kita campur dengan ini rahsia tau. Boleh lah. Boleh declare. Ya, boleh. Ini nama dia minyak bawang putih. Ini dah penyedap nasi ayam kita. Jangan letak banyak sangat, nanti dia berminyak. Letak je sikit. Tapi kicap dia tak banyak, saya tambah sikit kicap dia. Dia air macam ni. Kemudian ambillah garnishing ni. Biasa letaklah boleh pakai coriander leaf atau daun sup. Tapi kebanyakan orang Melayu kita dia tak suka bau coriander leaf tu tau. Jadi sebab itu kalau di nasi ayam saya guna daun sup. Carrot sikit, daun sup atau coriander leaf. Bayangkan kalau kita dapat makan di Nyonya Mansur berapa ringgit? RM9.9. Mana nak dapat dengan harga RM9.9 di Nibong, tempat Pulau Pinang. Lokasi yang sangat selesa, suasana yang sangat selesa dan nasi yang sedap. Dan datanglah ke Nyonya Mansur. Dan saya super recommend. Saya adalah peniaga nasi ayam yang berada di Kuala Lumpur. Dan hari ini saya cop dulu. Tambah-tambah lagi saya datang nak ajar saiz potongan ayam. Selamat datang ke Nyonya Mansur.